Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa nak goreng ikan ya. Gaul kunyit dan garam sedikit. Goreng ikan tu hingga masak. Ikan ni namanya bawal emas. Ikan pun dah masak ya. Ada bawang besar 1 biji, halia setengah inci, bawang putih tu 2 biji. Cili kisar 2 sudu makan, air asam jawa ya. Ada cili potong, cili besar merah dengan cili padi, serai 1 batang ketuk, ada sedikit belacan ya. Masukkan serai tu. Lepas tu masukkan semua bawang putih dan halia tu ya. Digoreng hingga layu. Masukkan belacan tu. Hancurkan belacan tu ya. Masukkan cili potong tu. Masukkan cili kisar tu. Masakkan cili kisar tu ya. Tadi Upah tak tunjuk tomato ya. Masukkan tomato tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Apa khabar sahabat semua? Harap sahabat semua sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ni Upah masak simple saja ya. Ikan masak asam jawa. Jom kita tengok. Dah kering ya, cili kisar tu pun dah masak. Masukkan air asam jawa tu. Sebut rasa garam sedikit. Gula ya. Mesti ada rasa masam manis masin. Masukkanlah ikan tu. Gaulkan rata semua dengan kuahnya tu. Dah pun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Selamat mencuba ya. Ni Upah nak goreng sayur ya. Ada kacang buncis, ada kerek sedikit. Ada bawang besar 1 biji, bawang putih 2 biji, ada cili potong. Ikan bilis sedikit. Sedikit minyak ya. Goreng ikan bilis dulu hingga sedikit rangup ya. Ikan bilis pun dah sedikit rangup, masukkan bawang tadi tu. Hingga bawang tu layu. Lepas tu masukkan kerek dulu ya, sebab kerek tu dia keras. Serbuk perasa, sedikit garam. Masukkan kacang buncis tu. Dah pun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye. Selamat mencuba ya.